Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal satu filem era 90-an, 20s macam tu lah, 1990-an, 2000 macam tu. Okay, filem ni menaikkan seorang pelakon yang mana daripada kosong kepada satu pelakon yang memang sangat-sangat dikenali di industri filem Bollywood. Okay, kita akan bercakap pasal filem Kaho Na Pyar Hai, sebuah filem tahun 2000 diarahkan oleh Rakesh Roshan, dilakonkan oleh Hrithik Roshan buat pertama kalinya, dan kita ada Amisha Patel juga dalam filem ni. Okey, dan sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Kaho Na Pyar Hai ni, yang mana aku stream dekat Unify TV, Z5. Aku throwback balik ke zaman kita tengok filem-filem klasik yang penuh dengan lagu. So ini ialah review aku berkenaan dengan filem Kaho Na Pyar Hai. Sebelum tu kita intro. Baik, sebelum tu, okay, kita kembali balik ke zaman 90-an di mana filem-filem Bollywood, okay, masih mengekalkan filem-filem punya format dia yang klasik lah. Kita ada first half, intermission, kemudiannya solution kan, selepas intermission. So filem ni menggunakan konsep yang sama. Dalam filem ni dikisahkan tentang seorang jejaka, dan silap aku nama dia Raj ke apa, macam itulah. Okay, kejap aku betulkan balik. Okay, dia bukan nama Raj. Okay, nama dia Rohit. Okay, Rohit ni ialah seorang lelaki yang impikan untuk jadi penyanyi lah. Okay, one fine day dia kerja jual kereta juga. Okay, dia berjumpa lah dengan watak Amisha Patel ni. Okay, yang mana akhirnya mencetuskan percintaan. But one fine day, okay, disebabkan oleh rahsia gelap keluarga watak Amisha Patel ni, Rohit ni telah dibunuh lah. Bukan dibunuh, yalah, dibunuh lah, senang. Okay, dan mayat dia pun tak tahu duduk mana. Kemudiannya pergi ke depan. Okay, munculnya seorang lelaki nama dia Raj. Okay, yang mana muka dia sebiji macam Rohit ni, dan dia cuba untuk solve the mystery ataupun bongkarkan kembali ataupun seek revenge lah, senang, terhadap kematian Rohit ni. Walaupun Rohit ni memang dia tak kenal pun. Okay, tapi sebenarnya ada satu question. Adakah Rohit ni sebenarnya dah jadi Raj, ataupun Raj ni ialah Rohit? Yang ni tak dijawab sampai ke akhir filem. Tapi basically cara mudahnya filem ni bukan nak bercakap pasal reincarnation lah. Aku boleh katakan yang movie ni is a modern tale of reincarnation, but ya, dia bawa kepada satu persepsi di mana reincarnation ni sebenarnya tak wujud. Aku nampak macam tu. Sebab walaupun filem ni tak directly bercakap pasal reincarnation macam Karan Arjun ke apa ni, Soldier ke kan, tapi filem ni pun nak bawa ke situ, tapi dia bawa kita ke arah satu teka-teki. Adakah sebenarnya Raj ni Rohit, Rohit ni Raj? Kita tak tahu sampai sudah. In the end we don't know that answer. Kita keep assuming. Tapi bagi aku nampak ke situ, walaupun tidak ada satu explanation yang jelas bahawa Raj tu ialah Rohit. Tapi on the whole, movie ni adalah movie yang fun, penuh dengan lagu-lagu yang best. Okay, dan Amisha Patel pun waktu tu pun memang seksi gila. Movie ni pun memang seksi, aku boleh katakan. Dan antara di tengah-tengah lah perubahan antara traditional punya movie yang just tunjuk pusat macam filem-filem 90-an ke arah filem-filem yang dah too modern, lebih berani, daring. Dan movie ni dah nak ke situ lah. Dia modern tale, dia dah ke arah itu. 2000 juga ada Mohabbatin kan. So filem ni dia ke arah itulah. Dan on the whole, movie ni adalah movie yang fun. Tapi kalau kita nak bercakap pasal struktur cerita apa semua, memang movie ni kita tak boleh nak bahaskan dalam bentuk act yang macam biasa lah. Sebab ini adalah filem Bollywood. Diorang ada apa ni, style diorang yang tersendiri. Cuma aku nak cakap yang movie ni adalah movie yang bagi aku fun if you just want to look forward untuk cerita dia dan juga lagu dia. Tapi kalau hang nak letak movie ni sebagai movie yang hang nak fikir logik, hang nak fikir pasal
pasal apa jadi macam tu, pasal apa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni. Memang bagi aku benda tu akan merosakkan penontonan lah. But movie ni is a musical yang bagi aku enjoy. Ada a few things yang bagi aku baru perasan, rupa-rupanya diorang ada guna certain soundtrack ataupun background score yang diambil ataupun dicuri daripada filem The Rock yang Michael Bay punya. Aku baru perasan dan aku macam what? Filem besar macam ni diorang boleh pakai soundtrack tu. Ini level filem gerahas lah macam tu. So maksudnya I mean it's Bollywood guys. Tapi yalah itu zaman tu kan, zaman Bollywood pun sebenarnya kualiti dia lebih kurang dengan kita. Tapi diorang lebih tinggi sikit sebab diorang punya style berbeza, sebab diorang ada lagu lah apa semua kan. Dari segi teknikal aku rasa biasa saja, nothing special. Adalah continuity lah apa semua, betul bagi aku benda tu adalah benda-benda yang normal yang berlaku ketika itu. Okay, the story pun dia keep on ke depan. So instead of ke depan kemudiannya kembali ke belakang balik untuk apa semua, dia tak ada benda tu. Dia just story straightforward, santai, cerita lagu. Dan bagi aku movie ni adalah sebuah movie yang fun untuk penggemar-penggemar filem Bollywood era 90-an. But if you compare this to modern Bollywood movies, dia akan jadi nampak lah yang movie ni a bit ke belakang dengan storytelling dia pun yang dah orang kata cloud dah, tak macam narrative storytelling sekarang. Sebab ketika itu kita perasan yang Bollywood sebenarnya mementingkan storytelling and songs. People want to see songs, dia orang nak dengar, dia orang nak tengok lagu. Tapi dalam filem sekarang kita dah tak ke situ, sebab filem-filem sekarang pun dah banyak meninggalkan unsur-unsur lagu dan musikal. Kecuali kalau ada pun music dia pun macam disco dah seksi-seksi, dan dia tidak ada nilai-nilai traditional songs dekat situ. Itu yang membuatkan filem-filem zaman itu terkenal ataupun diingati sepanjang masa. Sebab lagu-lagu dia tu unik, klasik, nampak moden, tapi pada masa yang sama tidak meninggalkan unsur-unsur tradisional. Okay, dan aku bagi filem ni untuk rating aku tahun 2025 lah. Okay, aku bagi filem ni 3 bintang. Itu sahaja. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.